In the quiet village of Kampung Titian Akar in Linggi, Negeri Sembilan, a legacy steams to life. Thin, golden sheets, rich in texture, tradition and ambition. This is halal tofu skin or fucuk, the heart of Soya Tanaka. Kami menjalankan perniagaan pucuk kerana susahnya bagi kami untuk mendapatkan pucuk yang halal dan bersih yang dijamin untuk dimakanlah. Kemudian kami try and error membuat sayur pucuk ni. Meet Ummu Sakinah, a graduate of University Kuala Lumpur Business School, where she studied Islamic finance. But beyond the classroom, she carried a vision, one that would bring her back to her roots. Today, she's just not an entrepreneur. She's a UNIKL alumna, carrying her mother's dream forward, one fucuk sheet at a time. Sewaktu kerja di KL, saya ada membaca kertas kerja ibu saya sendiri pada tahun 1990. Kemudian saya terus berminat untuk membuat semula perniagaan ini. Kami membina kilang ini bermula daripada tahun 2019, hujung tahun. Kemudian kami sedikit membeli mesin yang bersesuaian untuk pucuk. Contohnya mesin untuk menyidai pucuk lah. Kemudian sejak tahun 2022. Kemudian dalam masa 2 tahun kami buat R&D dari segi rasa ketahanan produk tersebut. From one humble soybean, Soya Tanaka crafts multiple products, each thoughtfully developed with zero waste in mind. Soy milk, tofu, tofu pho, fresh bean sprouts, and now the tofu skin. Apa yang membanggakan kami di sini, kami berjaya menghasilkan 4 produk berasaskan kacang soya, di mana kacang soya itu sendiri tidak dibazirkan langsung sehingga kan hampasnya diberikan kepada peladang-peladang untuk memberi manfaat kepada ternakan mereka. It began with social media and word of mouth. Ummu Sakinah gave out soy milk to local surau and communities. Her products, clean, honest, local, spoke for themselves. Okay, saya mengambil kira packaging kami sebagai salah satu marketing yang menariklah untuk menarik minat pembeli. Contohnya tahu dalam beg ziplock yang senang nak ditukar air dia. Lepas tu dari segi warna dan logo pun kami kira sebagai marketing buat masa. Even the brand name carries meaning. Soya Tanaka, short for Kampung Titian Akar, the village that raised her, and the roots she honors. With the support of local agencies and the entrepreneurial foundation laid during her time at UNIKL Business School, Ummu Sakinah now aims higher. Through research collaborations, better packaging and shelf life innovation, she's preparing Soya Tanaka for supermarket shelves across Malaysia. Perkara yang membanggakan, kami berjaya memperoleh sijil halal lah, yang agak sukar lah untuk diperolehkan. Kemudian kami sedang berusaha untuk mendapatkan sijil masking. Okay, saya berharap production kami boleh merangkumi satu Malaysia, bukan setakat dalam negeri Sembilan sahaja. Kami juga berharap kami boleh menaikkan jangka masa untuk produk kami bagi air dan tafufa dan dengan melalui proses retort dan mendapat nasihat daripada Mardi dan sebagainya. Fucuk may be pepper thin, but behind every food lies years of passion, heritage and resilience. This is more than soy. This is Soya Tanaka, built by a UNIKL graduate, powered by legacy.